kita nak masak satu lagi menu dalam segmen masak tak susah. Paling cepat, paling mudah. Sedap. Apa dia bang? Mudah. Mudah. Kita nak masak ayam masak halia, tapi yang ni lain sikit. Bahan tak banyak, tapi inilah rasa ayam halia yang autentik. Maknanya selalu kita masak-masak. Kak Ayam pernah share banyak ayam halia, tapi tu macam-macam ada. Ada apa orang kata, ada kacang gajus lah, ada tomato lah, ada carrot lah. Tak autentik sangat. Itu dah kira macam orang kata dah diadaptasikan nak jadi lagi nampak grand lah. Ini yang betul-betul yang selalu masak dekat rumah. Senang, bahannya sikit sangat. Bang tengok bang, bahan sikit sangat. Dah tunjuk tadi Kak ya. Okey, nak masak ayam masak halia ni, Kak yang pilih halia yang sedang-sedang muda. Kalau tua sangat dia pahit, kalau muda sangat tak ada Rasa. kurang sikit rasa. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi kan kita nak betul-betul nak ayam tu rasa halia dia kan. Kita kupaslah dulu kulit dia. Kikis. Kikis. Tak usahlah sampai ke bawah sangat kan, sebab kat permukaan ni lah dia punya khasiat dia banyak tau. Okey, kita buat ni kan sebab masak ni kalau ikutkan tak sampai 10 minit pun bang. Betul. Simple Kak ya. Simple sangat. Masak tak susah dia katakan. Tak susah betul. Okey, dah siap dah halia. Kita guna dalam banyak ni lah. Berapa inci pun tak tahulah kan. Lebih kurang lah kan. Jadi yang sikit ni kita nak parut. Kita nak parut, nak perap dulu ayam tu. Oh gitu. Ikut teknik yang Kak yang buat ni, insya-Allah sedap. Okey, kita buat cara ni kan memang insya-Allah sedap lah halia. Kita akan rasa kelainan dalam masakan ayam masak halia kita ni. Jadi kita kena perap dulu ayam ni dengan halia. Kita parut ni dulu. Halia ni ada yang diparut, ada yang nanti kan bang? Sebab bila kita parut macam ni, nak bagi dia sama rata, nak bagi air halia tu meresap dekat ayam. Tak payah banyak sangat, sikit aja. Sebab dah cukup dah ni. Sekadar nak bau halia dan nak resap-resap sikit. Okey, kita akan perapkan dengan serbuk lada sulah. Okey. Kita akan perapkan juga dengan kicap cair. Perap kicap. Jadi tak payahlah bubur garam. Okey. Dan juga tepung jagung. Nanti bila kita masak dia terus jadi crispy. Bukan bang, kita tak goreng. Dia jadi kuah dia betul-betul lah. Kelikatan dia. Tak payahlah kita bancuh nanti. Lagi satu, biar dia kering jadi dia melekap nanti. Okey? Dan kita akan gaul. Gaulkan pakai tangan Kak ya. Pakai tangan ya. Kak yang pakai tangan tau. Kak yang dah basuh tangan. Kak dah basuh. Dia pakai tangan baru dia. Kita tahu dekat mana yang. Okey, jadi kita dah gaul, dah perap dalam 15 minit. Lagi lama lagi baguslah biar dia meresap betul-betul. Kita dah boleh start menumis dah. Okey, halia yang tadi kita potong nipis-nipis. Panjang je. Macam-macam ni je lah. Tak adalah kita nak pakai semua ni. Tapi kalau rasa badan tu banyak angin, pakailah banyak sikit. Okey, halia dah iris. Kita nak cincang bawang putih. Kalau Kak yang kat rumah, Kak yang masuk je dalam lesung batu. Senang. Macam-macam tu je dah. Kita nak tumis halia ni. Yang tadi tu kita perap tu. Dia lain bang. Ini kita nak tumis biar dia kena dengan, kita nak keluarkan bau wangi halia tu. Itu sebabnya ada sebabnya. Okey, kita masukkan minyak untuk menumis. Sekadar-sekadar je lah. Jangan banyak sangat. Nanti tak sedap lah banyak sangat minyak kan. Betul. Okey, kita masukkan halia dulu. Biar halia ni keluar bau dia dulu. Sebab bawang putih tu cepat. Jadi kan
dalam masak ayam masak halia ni kita kena keluarkan rasa halia, tapi kena stabilkan juga dengan sos-sos lain. Sebabnya kadang-kadang yang autentik ni dia tak banyak bahan bang. Dia tak ada chili sauce, dia tak ada sayur-sayur yang lain, sebab dia nak betul-betul rasa halia tu. Keluar je bang bau wangi halia tu, masuk bawang putih. Okay, kita tumis ni tak payah perang, tak payah apa tau. Tapi dia memang kena api besar. Dan itu bau dia dah keluar. Sebab bila api besar, dia cepat keluarkan bau. Dia tak lama lah bang. Tengok, dia keluar cepat je. Okay, keluar je bau dia, masukkan ayam yang kita perap tadi. Alright. Okay. Bersama-sama dengan sos tiram. Okay, sos tiram ni nak bubur. Kalau ada stok, tak payah bubur sos tiram dah. Kalau kata bubur perasa lain kan. Selalunya orang guna sos tiram lah sebab dia macam okay, kita gaul. Api kena kuat tau. Okay, bila kita dah gaul rata, api kuat, kita kena guna penutup kuali. Kita kena tutup. Biar dia wap dia naik ke atas semua. Jangan bubuh air dulu sebab kita nak keringkan air ayam tu dulu. Okey, berapa lama Kak Yan? Dalam 5-8 minit macam tu lah. Okey. Lepas tu baru kita tengok macam mana lah. Api kuat ya Kak Yan? Api kuat. Kuat ke sederhana pun boleh lah. Tengoklah tengok apa ni dapur masing-masing. Okey. Ayam masak halia ni sesuai sangat kalau kita bubuh leek ni. Sebab dia bagi rasa. Kalau tak ada, inilah dia leek. Kalau tak ada leek, gunalah daun bawang yang bahagian bawah. Tapi dia cepatlah layu kan. Kalau leek ni dia tak cepat layu. Jadi rasa dia lagi kuat. Kena sangat dengan halia. Jadi kita potong kasar-kasar. Kalau lagi banyak lagi bagus ni. Ini ya dekat rumah Kak Yan. Okay, kita nak tengok kejadian ayam kita ni. Tengok cantik tak color dia. Api kuat, tutup penutup. Dia akan jadi macam ni. Lekat. Lagilah best ada melekat-lekat ni melekat segala bahan-bahan dia. Okay. Kalau nak kuah sikit, selalunya memang ayam masak halia ada kuah sikit. Kita bubur minyak. Bubur air sikit lah masa ni. Tadi jangan bubur dulu. Nanti dia akan pekat sebab ada tepung jagung kan. Lepas tu kita bubuhlah leek tadi. Dan kalau nak wangi, suka minyak bijan, masuklah minyak bijan. Kak Yan suka. Rasanya ayam masak halia ni kalau tak ada minyak bijan, tak kena. Sebab bau dia pun kena ikut ciri-ciri dia kan. Tapi kalau tak nak tak apa Kak Yan. Optional. Jadi, betul. Ayam kita ni dah nak ada kiranya dah 3 suku masak. Kita tunggu dia mendidih. Dan boleh angkat dah. Ya Allah, cepatnya masak. Tu, nama dia masak tak susah. Tu dia. Harum wangi, color cantik. Mesti sedap. Okay, ayam halia kita ni kita kena rasa ya. Kalau kicap cair tadi tak berapa masin, boleh tambahkan garam. Kalau jenis yang masin tu tak payah garam. Kak Yan punya cukup-cukup rasa. Jadi Kak Yan tak bubur garam lah. So Kak Yan rasa dah siap dah masak dah. Kita tutup api. Wah. Bang dekat-dekat bang. Wow. Color cantik. Apa tu? Bau dia wangi. Rasa dia of course dah sedap. Tengok. Cantik likat dia. Ngam-ngam aja. Kita hidangkan ayam halia kita. Ayam halia kita. Special, masak tak susah. Senang, balik kerja boleh buat. Lepas tu sihat tubuh badan. Prep dia pun tak susah. Tak susah. Ayam, bahan dia tak banyak. Bahan dia ada je kat rumah. Siap dah masakan kita hari ni. Masak tak sudah. Episod kedua ayam masak halia autentik punya. Lain sikit kan. Jadi autentik, lagi sedap, lagi puas makan. Tak percaya? Kena cuba. Harap suka dengan menu kita hari ini. Cepat-cepat like, share banyak-banyak. Nanti Kak Yan akan kongsikan insya-Allah dengan resipi-resipi yang
Menarik. Semoga segmen masak tak susah ni nanti meletup-letup lah kan. Support lah Kak Yan. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih dan bye.